Jadi berita yang tengah hangat sekarang, Yan Diomande baru saja tengok World Cup dia. Diomande menentang dengan Wirtz. Gol pertama Ivory Coast memang aku rasakan dibuka oleh dia dengan dia bukan assist tapi lebih kepada pre-assist lah, di mana dia the one pemain yang beat Kimmich. Dan Kimmich tu meneka-neka sama ada dia akan go inside ataupun outside. Dia go outside, kemudiannya dia libah satu cross menggunakan kaki kiri dia, kaki lemah dia, dan bola tu sampai ke dalam kotak penalti. Depan gol scramble around, Frank Casey menjaringkan gol pertama untuk Ivory Coast. Tetapi selepas daripada tu aku rasa performance tu memang turun ambing. Performance yang kita boleh kata pemain ni adalah satu pemain yang raw. Talent yang Liverpool nak beli tu adalah talent yang masih lagi potential. Jadi kalau contohnya sekarang ni dikatakan bidaan pertama Liverpool berharga 100 juta euro bersamaan dengan 86 juta pound telah pun ditolak mentah-mentah oleh Red Bull Leipzig. Potential yang Red Bull Leipzig boleh dapat tu apa dikatakan 120 130 juta euro, itu adalah harga yang Liverpool beli plus dengan potential tu, plus dengan potential pemain tu sendiri, bukannya end product lagi. Sebab kita boleh nampak yang dia masih lagi ada kalanya decision making tu masih lagi tak betul. Dia boleh pass, dia cuba untuk dribble, dia boleh dribble, dia end up try untuk pass. So benda tu aku rasa akan sampai seiring dengan peningkatan usia dia lah. Mahal ke tak harga dia? Terus terang aku cakap, harga dia sangat-sangat mahal. Sangat-sangat mahal harga dia untuk pemain yang baru saja under his belt 2 tahun, 2 tahun setengah saja baru saja main professional football. Sebab umur 17 macam tu dia banyak kali kena reject dengan Rangers, dengan Crystal Palace, kemudiannya kelab mana lagi, Bournemouth pun rasanya dikatakan dia kena reject. Tetapi bila aku buat baca lebih deep down, sebetulnya benda tu lebih berkait rapat dengan demand daripada ejen dia sendiri. Ejen yang sekarang ni telah pun menjadi bekas ejen. Sebab masa tu ialah budak sekolah pun kan. Dia pergi kelab tu mungkin performance semua okey, tetapi apabila berlaku banyak demand daripada ejen pemain tu, itu akan membuatkan kelab tu tawak hatilah. Sebabnya ejen tu juga menganggap yang dia layak untuk mendapatkan something, mendapatkan harga yang tinggi disebabkan dialah the one yang bawa seorang budak Afrika ni bawa ke Europe, kemudiannya support dia dengan tiket flight, dengan transportation, dengan also dengan latihan apa semua tu. Jadi benda tu dikatakan lebih berkait rapat dengan demand daripada ejen dia lah. Dan aku rasa mahal. Harga dia terus terang aku cakap mahal. Tetapi harga around pun lebih kurang sama saja. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, harga pemain yang kena relegate ke, yang tak kena relegate ke, yang berada dalam top 6 ke, yang duduk dekat tengah-tengah mid table ke, semuanya lebih kurang sama. Macam tak ada langsung satu valuation yang betul-betul normal. Kita tengok satu pemain ni, ya betul dia ni baru kena relegate kot. Tapi kelab yang baru kena relegate tu boleh demand dengan harga yang sangat tinggi. Dan selagi mana aku selalu cakap, selagi mana ada sell, ada buyer, selagi itulah market tu boleh exist. Dan walaupun nampak macam sangat-sangat gila, angka sekarang ni dah mula main 7, 8, 7, 8, 9, 100 juta. Dia dah tak main dah harga daripada 50 juta ke bawah. Begitulah realiti market tu sekarang. Dan sekarang ni Liverpool kena ikut benda tu. Sebabnya kalau Liverpool tak ikut benda tu, kelab lain akan mendapat benefit. Kelab lain lah yang akan mendapat pemain ni instead of Liverpool. Dan Liverpool akan terpaksa turun ke bawah lagi kan, ke list pemain alternatif nombor 2, nombor 3, nombor 4. Minteh. Kemudian siapa lagi? Said El-Mala. Ada seorang lagi tu. Ada 3 nama yang aku rasakan, 3 nama yang bukan dalam kaliber yang sepatutnya menggantikan Muhammad Salah.
Sebab we are talking about the great Muhammad Salah, dan kita cuba gantikan dia dengan seorang budak yang potentially could be a great one dan boleh stay dekat Liverpool selama bertahun-tahun.